Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pertama sekali terima kasih diucapkan kepada yang datang di sini dan juga yang live yang tengok secara online. Okey, jadi hari ini saya perkenalkan diri. Saya Encik Muhammad Azrul. Saya merupakan CEO kepada Jet Kertas Travel. Okey, jadi pada hari ini khusus kita nak bentang berkaitan dengan trip Tohoku kita. Tohoku. Dia tak berkesan kat TV On? Tak, dekat TV dia tak ni. TV dia tak. Dekat TV dia tak ni. Okey. Jadi Tohoku. Pernah dengar nama Tohoku sebelum ni? Tak pernah Tohoku Tohoku ni memang tempat baru. Dia sebenarnya bukan tempat baru sebenarnya. Sebab orang Malaysia bila pergi Jepun, bila dengar dia Jepun, orang Malaysia akan fikir apa? Dua benda. Osaka, Tokyo. Osaka, Tokyo. Pernah pergi Osaka, Tokyo? Pernah pergi? Tokyo, Osaka. Tokyo atau Osaka? Oh, lama dulu lama dulu kan. Jadi dia kalau pergi Jepun mesti orang akan fikir Tokyo dan Osaka dulu kan. Jadi kami dekat Jet Kertas, kami punya antara kami punya vision lah, kami selalu mencari tempat-tempat yang baru. Okay? Sebab bagi kami suka entertain warga yang 50 tahun ke atas, yang biasanya diorang 50 tahun ke atas ni biasanya hati dah senang. Anak-anak semua dah universiti, duduk rumah berdua je dengan suami kan. Kemudian macam puan duduk di pondok memang tinggal sana ke apa? Memang tinggal saya. Saya nampak ada satu trend dekat Selangor ni kan. Orang yang umur 50 ke atas yang pesara ni, dia sendiri laporkan diri ke pondok-pondok macam ni. Dia pondok-pondok kat Selangor dia macam style macam zaman dulu orang kata rumah orang tua kan. Jadi bukan tak. Dia orang tua ni dia punya konotasi dia nampak macam teruk. Tapi sekarang ni yang terkini, saya sebenarnya ada lagi beberapa customer yang pernah datang. Dia pun kata dia stay dekat pondok. Memang pondok tu dia ada package kan untuk orang-orang yang duduk sana belajar, dia ada aktiviti, siap ada berkebun lah, ada yang pondok siap ada berkebun lah, ada bertukang pun ada. Dia buat style macam itu kan. Saya tak mesti pondok kat sana macam ni, tapi yang pernah datang dulu, dia pernah daftar trip pondok dekat Kuala Selangor. Dia cakap pondok dia tu siap ada tempat untuk siap ada bertukang ada. Jadi kini masa-masa lapang kan boleh buat macam tu. Okay. Jadi jadi bila sebut dia Jepun, memang biasanya orang pergi Tokyo dan juga Osaka. Jadi kami target market kami banyak di kalangan umur 50 ke atas, yang mana biasanya tempat-tempat yang popular ni diorang dah rawan habis dah. Tokyo, Osaka tu 20 tahun lepas dah pergi dah. Okey. Jadi sekarang ni kami nak buka tempat-tempat yang baru. Okey, dekat Jepun ni sebenarnya selain Tokyo, Osaka ada banyak lagi tempat lain. Antara yang kami dah pernah bawa selain daripada Tokyo, Osaka lah Hokuriku. Pernah pergi Hokuriku? Tak pernah lagi Hokuriku, dia kawasan central Japan. Jadi macam Hokuriku ni, dia dekat tengah Japan. Trip kami ada trip Chubu Hokuriku. Okay? Pergi ke Shirakawago, pergi ke Masumoto. Okay? Dan yang terkini kami buka adalah trip Tohoku. Tohoku ni saya sendiri yang pergi kaji. Okay? Jadi sebelum kami buat satu trip tu, kami akan turun dulu, kami akan kaji dulu. Saya sendiri pergi. Saya bersama isteri saya. Sebab isteri saya dia dulu belajar Jepun. Dia boleh bercakap Jepun. Di Tohoku ni banyak kawasan-kawasan luar bandar. Yang mana orang dia English pun tak tahu. Memang cakap Jepun. Jadi saya bawa isteri saya untuk kita orang survey Jepun. Dan gambar ni lah gambar yang saya tangkap sendiri. Ini gunung ni bukan gunung jerai Okay, ni macam gunung jerai bukan Sawah padi. Dia memang Jepun ni sebenarnya dia punya kawasan luas menanam padi lebih luas daripada yang dekat Malaysia. Jepun dia produce padi, dia jenis padi pendek, padi macam pulut tu. Tu pasal kalau kita makan sushi kan dia punya kan lekit kan. Dia padi style macam tu. Jadi 60% daripada padi yang dia tanam, 60% adalah untuk kegunaan domestik dia sendiri. Itu polisi dia lah. Jadi saya tangkap ni dekat Amori. Yang belakang tu nama dia Iwaki Mountain. Dia lebih kurang macam Fuji juga. Dia macam Fuji juga sikit.
Iwaki Mountain. Di Tohoku ni, jadi dekat sini kan truly Japan. Maksudnya kalaulah kita nak rasa betul-betul suasana Japan yang sebenar, bagi saya pergi Tohoku. Dia kalau kita pergi Tokyo ni bandar. Macam dulu saya pernah pergi ke UK. First time saya sampai kat London tu, saya naik flight daripada Malaga terus ke London, kemudian naik bas pergi terus ke airport dia. Daripada airport naik bas pergi ke Kota London, kawan saya jemput. Turun London tu kan dekat Victoria bus station tu. Ya Allah, masa tu saya malam dengan gelandangan tidur, dengan kotor sampah, dengan bau hancing orang kencing, dengan bau arak kan. Kemudian saya sampai tu memang malam minggu. Jadi kawan saya jemput, dia nampak muka saya macam terkejut, macam tengok, ini ke London kan. Sebab kita tengok kat dalam gambar London cantik kan, dengan apa Big Ben lah kan. Sekali dia cakap dengan saya kan, kalau kau nak tahu, kalau kau nak tengok truly British, jangan pergi London, kau pergi luar daripada London, barulah kau akan tengok truly British tu macam mana. Di 2022 saya bawa satu trip, satu family memang kita bawa keluar, barulah lalu dekat dia punya kampung-kampung, dia punya bandar-bandar lama kan, baru kita nampak apa itu British. Gitu juga Japan, kalau nak rasa truly Japan, jangan pergi dekat bandar dia, jangan pergi kat tengah Tokyo tu. Memang kita nampak bangunan, kalau setakat bangunan tinggi tu Malaysia pun ada kan. Jadi nak rasa betul-betul Japan, Tohoku. So bagi saya Tohoku ni dalam satu trip, dia menggabungkan pelbagai jenis elemen yang ada dekat dalam tu. Dengan kita cari satu package Jepun yang terkandung dalamnya semua elemen utama yang melambangkan double attitude Japan, maka tak lain adalah Tohoku. Ni pandangan saya sendiri lah, berdasarkan apa yang saya pergi. Sebab apa? Dekat Tohoku ni, dia ada tradition. Maksud dia ada tempat-tempat yang melambangkan tradisional Japan. Dari istana, dia ada perkampungan samurai. Kemudiannya ada pakai kimono. Lepas tu dia ada Sanai Maruyama, tempat kaum Jomon. Maksudnya dia ada tempat prasejarah dia. Dan dia ada juga nature. Dia ada Nikko, dia ada air terjun, dia ada tasik, dan dia ada satu scenic train yang kita akan, scenic train tu lalu dekat tepi-tepi pantai. Dekat barat laut Japan. Daripada Amori ke Akita. Kemudian dia juga ada modern. Modern ni maksudnya, kita ada juga bandar besar. Kita akan pergi ke Sendai. Sendai bandar dia tu, kita ada Mitsui outlet untuk shopping. Kita juga makan wagyu kat situ. Dan dia juga, dan Tohoku ni salah satu dia adalah kawasan agriculture. Maksudnya dia banyak tanaman. Antaranya padi lah. Kalau saya masih tu pergi bulan 9. Bulan 9 ni padi dia sedang antara hijau nak ke kuning. Jadi kalau lalu mana-mana pun nampak kuning. Tu yang tadi yang gambar first tadi tu. Memang kuning. Menguning je. Kalau kat belah Amori tu dia dah mula kuning. Tapi kalau kat bawah sikit dia masih hijau lagi. Jadi kat sana juga dalam trip ni kita akan pergi petik buah. Petik buah ni kalau sesetengah tempat dia hanya musimnya tertentu je. Ada musim ada buah, ada musim buah tak ada. Tapi yang satu bagus dekat Tohoku, ada satu tempat petik buah tu dia available sepanjang tahun. Cuma buah tu berbeza mengikut musim. Macam itu saya pergi bulan 9 musim anggur. Ini anggur yang gambar saya tangkap sendiri. Anggur. Lepas tu kalau pergi musim sejuk ada strawberry, dia ada peach, dia ada apple, macam-macam lah. Dan satu lagi, dia ada satu tempat nama dia Amori. Amori ni adalah tempat penanaman apple terbesar di Japan. 60% daripada apple kat Jepun ditanam kat sana. Dan apple Amori ni dikategorikan antara apple yang paling sedap di dunia. Dan saya pernah rasa, saya pergi dan saya rasa, saya bukan peminat apple. Saya tak suka pakai apple. Bila pergi, dia dah potong-potong kan, kita rasa lah. Memang sedap. Dia rangup, dia rasa manis, dia memang lengkap. Jadi ini Tohoku. Kalau ni Japan, Tohoku ini Tohoku. Tohoku ni technically dia ada 6 dia punya negeri. Dia dinamakan region Tohoku ni. Kalau macam kita kat Malaysia ni, kita tak ada divide by region secara official. Tapi secara panggilan-panggilan kita ada.
Contoh apa? Kita panggil apa? Pantai Timur. Pantai Timur apa? Kelantan, Terengganu, Pahang. Kita panggil apa? Utara. Utara apa? Perlis, Kedah, Pulau Pinang. Jadi begitulah. Dia orang ni, jadi Tohoku ni dia adalah kawasan utara Pulau Honshu. Jepun ni dia ada 4 pulau utama. Ni yang paling besar ni Honshu. Yang kecil ni Shikoku. Ini Kyushu, ini Hokkaido. Jadi dia ni adalah yang kawasan yang paling utara. Bawah dia ni Kanto. Sini Chubu, sini Hokuriku, sini Kansai. Macam itulah. Okey. Jadi dia Tohoku. Tohoku ada 6 negeri utama, iaitu Amori, dan ada Akita, Morioka, okey, dan dia ada Sendai, ataupun dia negeri dia Miyagi, tapi bandar dia Sendai. Macam ni dia punya negeri dia Iwate, dan bandar dia Morioka. Kemudian kita ada Yamagata dan kita ada Fukushima. Tapi untuk trip ni kita tambah satu lagi, kita tambah satu lagi, Nikko. Nikko ni sebenarnya dia kalau ikutkan dia dah dalam Kanto, tapi kita pergi sekali sebab alang-alang. Okey. Jadi ini tempat. Jadi Tohoku untuk trip kami ni, Tohoku 6 bandar. Kita ada Nikko, itu bandar warisan dalam hutan. Dia maksudnya dia ada banyak binaan-binaan tradisional, dia ada dia punya kuil-kuil dia ada dia punya jambatan tradisional dia, tapi dia dekat dalam kawasan hutan yang preserve lah. Fukushima ni bandar derita yang bangkit. Why saya namakan bandar derita? Sebab dia ada 2 peristiwa besar yang berlaku. Yang pertama, letupan gunung berapi tahun 1888 yang sampai gunung dia meletup. Gunung dia tu pecah. Dan yang terkini 2011, kalau siapa masih ingat apa? Tsunami yang dekat Jepun tu yang berlaku sampai kena apa? Sampai dia punya reaktor nuklear dia pecah tu. Tu berlaku dekat Fukushima. Dia berlaku dekat sekitar sini. Dia habis kena ni. Sendai pun sama kena. Iwate saya namakan sebagai Jelapang Padi Jepun. Sini kawasan pertanian dia. Okey. Amori, bandar agriculture sebab dia ada pedaman apple. Dia dekat Amori ni, dia punya ladang apple dia macam kita ni pokok rambutan depan rumah. Berjalan ke mana-mana, apple dekat depan rumah dia. Kalau ladang apple tu kan, kalau masa saya begitu memang betul-betul musim dia, berjuta-juta buah apple. Okay? Kemudiannya kita ada Akita, bandar legenda samurai. Kita akan pergi satu tempat namanya Kakunodate. Situ memang perkampungan samurai lama. Okay, apakah itu Tohoku? Tohoku adalah sebuah wilayah besar di utara Pulau Honshu, iaitu pulau utama Jepun. Kita diberi 6 dan terkenal dengan suasana yang lebih alami, lebih sunyi, lebih tradisional berbanding Tokyo atau Osaka. Sebab tu yang saya cakap, kalau nak pergi, nak rasa Jepun dia, kita pergi ke Tohoku. Dekat sini saya buat cari dekat dalam internet, dia pun mengatakan bahawa dia terkenal dengan suasana yang lebih alami, lebih sunyi, lebih tradisional berbanding Tokyo ataupun Osaka. Okay. Jadi kita pergi ikut itinerary kita, masing-masing ada dekat situ, boleh check. Hari pertama kita berkumpul di KLIA, kita check in, lepas ke Tokyo, kita akan in dan out di Tokyo. Okey. Berkumpul di KLIA, check in, berlepas ke Tokyo, sampai Tokyo airport transfer, berehat. Hari pertama tu perjalanan dia. Kita sampai, kita target naik flight Asia, sampai dia bukan dalam pukul 10.30 macam tu. Gitu gini, pukul 12 juga kita keluar, naik airport transfer. Pukul 1, orang 12.30, pukul 1, kita dah selesai check in, dia boleh terus rehat. Okey. Jadi, itu hari pertama, habis pada perjalanan saja. Hari yang kedua. Okey, hari kedua adalah kita pergi ke Nikko Tour. Daripada tempat penginapan kita akan naik kereta api, terus menuju ke Nikko. Cuma, mungkin ada yang bertanya-tanya, macam mana dengan bagasi besar? Malas betul nak bawa naik kereta api. Dalam trip kami, jangan heret bagasi. Bagasi kita post. Satu yang istimewa Jepun ni, dia ada sistem post daripada hotel ke hotel. Contohlah, kita daripada Tokyo, kita nak pergi ke Fukushima. Hotel kita nanti dekat Fukushima. So, kita tak payah bawa naik train. Kita post bagasi tu daripada hotel, pergi kat kaunter dia, cakap saya nak post bag saya ni ke hotel saya selepas ni. Dia minta isi borang semua, kita bayar duit. Tapi yang ni, kos post bagasi tu dah termasuk dah. Kita dah uruskan sekali. Cuma kita post pagi sampai besok petang. Jadi, kita kena bawa dalam beg kita baju untuk 1 hari persalinan. Okay. Jadi,
Why kita kena naik train? Sebab dia ada satu train daripada Asakusa tu direct sampai ke Nikko. Dan train dia train yang selesa, bukan train yang jenis yang berdiri. Tak, dia train yang boleh sandar, ada meja kalau nak makan ke apa ke. Lebih kurang dalam 2 jam perjalanan dia. Kita naik train sampai Nikko, barulah kita akan MPV. So kita akan pergi ke 3 tempat. Tapi kita sampai tu saya jangka dah tengah hari. Sampai tengah hari pergi makan dulu. Dekat Nikko ada restoran halal. Okay, kemudian kita pergi ke Shinkyo Bridge. Shinkyo Bridge ni antara dia punya jambatan tradisional dia. Mengikut kepercayaan ni, siapa lalu jambatan tu nanti bernasib baik. Tapi kita tak payahlah percaya benda tu. Kita tegak rambut je sebab jambatan tu cantik. Macam tu jangan pergi bayar nazar, pergi baling duit shilling ke apa kau. Isteri saya dulu belajar sana. Dia ada program mak angkat dengan anak angkat dengan mak angkat. Jadi dia ada dapat seorang mak angkat Jepun lah. Jadi macam biasalah dia bawa lah jalan-jalan. Dia pergi ke satu tempat nama dia dekat Kyoto. Kiyomizu-dera. Kiyomizu-dera ni di kuil Buddha yang paling tua kat Jepun. Jadi isteri saya tak tahu. Jadi ikut je lah sampai kat situ semua. Orang Jepun pergi sana, dia akan macam ambil duit shilling, dia baling kat dalam. Ada satu, lepas tu mak kat saya ni suruh dia buat juga. Dia tak tahu, dia fikir tu just adat je, dia buat. Sejak tu kena ganggu. Masa tu saya tak kahwin lagi, tapi masa tu saya belajar kat Mesir. Saya belajar kat Jepun. Jadi kena ganggu. Dia cakap dengan saya, setiap malam pukul 2 pagi ada orang ketuk pintu dia. Saya tak percaya, kata ya ke? Dia kata okey tak apa. Jadi dia kata okey try lah. Jadi masa tu tak ada WhatsApp call, tak ada. Dulu pakai Skype. Jadi sana pukul 2, Mesir dengan ni beza 7 jam. Jadi kat sana pukul 2, kat Mesir dalam petang pukul 6 je tu kan. Jadi dan nak pukul 2 dia call saya. Dengar. Tepat pukul 2. Ketuk pintu. Buka pintu tak ada. Pernah nampak tangan keluar. Kan dalam cerita Tuan Tujuan tu, dia pernah nampak. Bawa balik Malaysia, berubat dengan ada seorang ustaz kat Melaka tu. Dia pakai air kolah Masjid Kampung Hulu. Kan. Dia pindah rumah, pernah dengar macam bunyi juan tu. Macam, Pernah dengar. Dia pernah dengar je. Dia balik Malaysia bawa air tu. Bawa ni, kerja-kerja kat rumah. Okey dah, alhamdulillah hilang. Lepas berubat dengan ustaz tu, alhamdulillah lepas. Jadi bukan boleh suara-suara. Pergi tempat macam tu, kita just pergi gambar-gambar gitu je. Jangan pergi ikut apa benda dia ada ikat tali lah, baling shilling. Kan benda tu ikut. Okay, jadi lepas tu kita pergi Chidaira Ropeway. Ni Ropeway dia. Okay. Jadi ini suasana waktu winter lah. Okay. Jadi apa yang cantiknya Ropeway ni, kalau yang ni tadi. Yang ni. Ini. Daripada Ropeway ni, dia akan nampak air terjun. Apa nama tu? Oh, saya lupa letakkan dalam tu. Apa nama itu je ni? Bukan. Kekyo, apa? Lupa. Cuba tengok, ada tak dekat dalam tu tulis air terjun apa? Dia punya tasik je, Chuzenzi. Kegon. Ya, betul. Kegon Waterfall. Jadi daripada apa nama tu? Daripada kereta kabel tu nampak dia punya terjun, nampak tasik dia sekali. Dia tasik atas gunung tau. Dia macam Danau Toba, kalau tahu Danau Toba. Tasik yang terbentuk di atas gunung. Okey. Okey, jadi kita nampak terjun tu dan kita akan round juga dekat sekitar Chuzenzi Lake ni. Okey. Lepas tu kita terus ke Utsunomiya, kita bermalam ke Utsunomiya. Satu malam. Okey. Ni hari kedua, hari ketiga. Hari ketiga kita pergi Fukushima Tour. Fukushima Tour. Kita akan pergi 2 tempat utama. Yang pertama sekali Suruga Castle. Suruga Castle ni dia cantik sebab dia warna putih. Trip kami yang pertama nanti pergi ke sana musim winter, masa tu memang putih sebab kawasan Tohoku ni memang kawasan yang terkenal waktu musim sejuk, dia punya snow dia heavy. Masuk snow heavy ni maksudnya dia snow dia dikenali sebagai powder snow. Maksudnya snow dia tu halus.
Assalamualaikum. Sihat. Alhamdulillah. Saya duduk. Duduk depan ni pun boleh. Betul ada air jalan. Oh. Risau ya. Ada yang dah naik air ke sama? Ada sepanjang jalan kebun ni pun. Banyak jalan. Sini baru tak lebat. Okey, baik. Oh, daripada Kampung Jawa kan? Dekat Sentosa dah naik air. Oh ya. Dekat seorang obok tu. Tapi ni hujan dah muti sikit alhamdulillah. Selalu lebat. Okey. Jadi dia punya snow tu panggil powder snow. Maksudnya dia snow tu halus. Ni yang jenis kalau dia tinggi paras lutut macam mana pun, kalau kita baring kan, kita baring macam atas tilam dia. Lembut dia. Ada tempat salji, dia salji dia bukan salji yang jenis lembut tau. Dia salji yang agak berbutir. Jadi bila dia dah ni, bila dia akan mudah keras. Kalau salah-salah jatuh atas salji yang keras, lebih sakit daripada jatuh atas tanah tau. Sebab dia memang solid keras. Itu pasal orang kata kalau pergi tempat yang ada snow ni, kena standby kasut yang bunga dia banyak. Supaya dia cengkam. Okey. Jadi Suruga Castle ni, dia asalnya sebuah kubu bersejarah di Fukushima yang terkenal kerana ketahanannya semasa perang Boshin. Ni zaman-zaman Edo dululah. Okey. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita akan pergi ke Goshikinuma Pond. Goshikinuma Pond ni, sejarah dia bermula pada tahun 1888. 5 tahun selepas letupan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah moden yang dekat Indonesia tu, yang Krakatoa tu. Krakatoa tu yang katanya bunyi dia tu sampai ke Madagaskar dengar. Sangat jauh, sangat. 5 tahun selepas tu kat sini pula berlaku, yang mana dia berlaku satu letupan. Cuma dia bukan letupan lava tau. Dia gunung berapi dia. Letupan ni disebabkan sebab dekat bawah gunung tu dia ada aliran air panas bertembung dengan lava. Jadi dia merasakan tekanan, dia meletup tu, gunung tu pecah. Perasan tak gunung? Ini adalah gambar gunung. Ni memang saya sampai saya tengok gunung tu. Macam kita jalan kalau nak pergi ke utara kan, kita jalan kat Ipoh kan, dia orang tengah tara bukit tu kan. Kita tahulah bukit tu memang pecah sebab orang bom. Jadi suasana macam tu. Rupanya bila saya baca, memang itulah kesan tahun 1888 tu, gunung tu pecah. Bila meletup tu gunung tu pecah, dekat utara gunung tu dia ada sungai tau. Dia bila pecah, jadi segala yang runtuhan gunung tu dia jatuh, dia menutupi ni, dan kat bawah tu pun ada kampung-kampung semua habis. Bila dia menutupi sungai-sungai tu yang lahirnya kolam ni. Maksud Goshikinuma ni adalah 5 warna. Jadi tuan kat sini rangkaian tasik kecil berwarna-warni di kawasan Bandai Fukushima yang terkenal dengan airnya yang berubah warna antara biru, hijau, zamrud hingga merah keperangan. Dia ada 5 warna. Dia berbeza mengikut kolam. Sebab apa? Dia berbeza mengikut mineral apa yang jadi dasar dia. Jadi gunung tu bila pecah, jadi segala mineral-mineral daripada pokok bumi tu semua keluar. Jadi bila dia menghempak sungai-sungai tu, jadi mana-mana sungai tu yang ada mineral-mineral yang tertentu, dia akan berubah warna mengikut mineral tu. Jadi ada kat sini tasik warna merah, ada yang warna hijau, ada yang warna biru. Sebab tu dia pergi ke Goshikinuma Pond. Jadi kita akan pergi ke sini masa hari yang ketiga. Dah habis tu, kita terus ke bandar Fukushima. Kita akan bermalam dekat Fukushima. Dekat Fukushima ni kita akan bermalam lebih kurang 3 ataupun 4 malam. Yang saya cakap tadi, kita post bag kita akan terus ke Fukushima. Jadi kita sampai tu, bag dah dekat sana. Okay, hari keempat. Hari keempat kat situ betul ke Iwate ke Sendai? Iwate betul kan? Okay. Iwate ni yang saya cakap ni, tempat perkampungan dia tu. Saya kalau dalam semua tempat yang dekat dia ni, antara tempat yang saya tunggu-tunggu adalah Iwate. Sebab Iwate ni dia memang kawasan totally kampung. Okay? Kita akan pergi 2 tempat utama. Yang pertama kita akan pergi ke Gebike Gorge. Gebike Gorge ni, dia sungai yang lalu di tengah-tengah antara 2 tebing tinggi. Tebing yang tinggi tu sampai tahap paling tinggi dia sampai ke 100 meter. Jadi dia ni sungai tu berlaku di sebahagian hakisan air dan angin yang prosesnya jutaan tahun lah.
Tapi hasilnya sekarang, dia menghasilkan satu keadaan sungai dan dia ada tebing tau. Jadi kita akan naik boat cruise, sampan cruise maksudnya dia bukan jenis pakai motor tau. Dia kayu sendiri, dia pakai dia pakai buluh jadi ini suasana semasa musim sejuk lah, dia ada macam ni sikit. Masa saya pergi hari tu bukan musim sejuk. Jadi yang penutup ni tak ada ni. Dia open. Open. Jadi sungai tu, ada kala sungai tu dalam. Jadi kita tengok dia punya ni macam hijau. Tapi ada kala dia punya sungai tu dia lalu kat kawasan cetek. Nampak ikan-ikan koi. Nampak itik-itik semua. Jadi kita pergi ke tempat ni kawasan pedalaman. Maksudnya dan dia pula kayuh, bukan dia pakai motor. Jadi suasana tenang, sunyi, yang dengar bunyi-bunyi unggas-unggas, dengar bunyi ikan lah, dengar bunyi itik lah macam. Jadi dia akan rasa satu suasana yang relax, tenang. Cuma orang ni yang kayuh ni dia akan cerita lah, tapi dia cerita memang totally dalam bahasa Jepun. Masa saya pergi tu, saya dengan isteri pergi kita masuk je boat ni, orang Jepun tu dia cakap sesama sendiri tau. Tapi isteri saya dengar, dia faham lah. Dia kata, tempat ni pun dah ada orang luar datang Jadi maksudnya apa? Tempat tu jarang orang luar datang. Yang datang orang Jepun je. Jadi kita pergi ke tempat ni, naik Jadi dia akan bawa sampai lebih kurang dalam 40 minit. Sampai ke satu dah hujung tu, dia akan stop. Dia akan bagi kita turun. Kalau nak tagak gambar ke apa ke. Lepas tu patah balik. Masa patah balik tu, orang yang kayu tu, dia akan nyanyi lagu rakyat Japan. Macam kita lagu rakyat apa? Macam rasa sayang rasa sayang lagu rakyat dia orang pun ada lagu rakyat tu jadi dia orang nyanyi lah. Jadi yang dia ni sama di kayu tu dia akan nyanyi. Jadi masa tu dengan suasana hening tu, dengan ada bukit batu tu, bila dia nyanyi tu, suara dia bergema tau. Terasa bergema tau, macam seluruh sungai tu suara dia je. Jadi bila kita tu saya cakap, kita rasa truly Japan tu, kita rasa macam betul-betul asli Jepun, Jepun yang asli lah. Maksudnya kita dengar nyanyian lagu dia lagu rakyat dia, kemudiannya suasana yang tenang, sampan, sungai, ikan-ikan, memang sangat-sangat best. Ni kita GBK Gosh ni. Okay. Kemudian yang seterusnya, kita pergi ke Tono Village. Tono Village ni dikatakan antara kampung yang tertua di Jepun, antara yang tertua di Jepun, sebab pernah dijumpai dekat sana tembikar-tembikar lama zaman Jomon. Zaman Jomon ni sehingga 14,000 sebelum Masihi. Maksudnya catatan orang zaman Jomon ni, dia sehingga 14,000 before century. Maksudnya sebelum Masihi. Jadi memang sangat lama. Jadi kampung Tono ni antara kampung yang lama, dan juga dia dikenali sebagai kerana dia penuh kisah rakyat seperti Kappa, Zashiki, Warashi, dan roh kampung yang dibadikan dalam Tono Monogatari. Ia mengekalkan suasana Jepun lama dengan rumah ladang tradisional, sawah luas, gudang kayu dan ladang kuda. Memang pergi situ, siapa dah pernah pergi yang kawasan perkampungan Jepun, tapi perkampungan yang dah dijadikan tempat pelancongan, contoh macam Shirakawago dekat ni. Kalau kat Fuji tu Yashino Sato, Oshinohakai, memang ada rumah kampung dia rumah jerami dia, tapi itu dah dikomersialkan jadi tempat pelancongan. Yang Tono Village ni memang real kampung. Memang totally kampung. Isteri saya dulu belajar dekat Jepun, dia belajar kat Kiryu. Kiryu ni kira luar bandar lah. Tapi luar-luar bandar dia pun, kampung dia pun, Kiryu tu bangunan-bangunan pun tinggi-tinggi juga. Dia ada hospital sikit, modern lah juga. Tapi yang ini memang totally suasana kampung betul. Masa saya pergi masa tu dah lambat sebenarnya. Saya pergi dia dekat-dekat nak maghrib. Jadi sampai-sampai tu dengan dia punya padi memang tengah menguning. Jadi seluruh kampung tu nampak kuning je. Tapi macam mana Jepun, kampung macam mana pun, Family Mart, 7-Eleven mesti ada. Loseng semua ada. Itu jangan risau. Kalau nak singgah, nak beli air ke, ada. Okay. Jadi saya pergi. Di kat sana ada beberapa tarikan. Antara ni dia ada macam turis center juga. Dia punya rumah atap jerami tu.
Dan dia ada satu lagi tempat yang saya akan bawa. Dekat situ, dia ada satu jambatan tau. Jambatan. Dekat jambatan tu, dia ada macam ukiran, dekat permulaan jambatan tu ada satu ukiran seorang anak tengah pikul mak dia. Macam ni tau. Okey. Jadi, saya baca, dekat Jepun, zaman dulu-dulu, dia ada satu budaya, boleh nak kata budaya hitam lah. Yang mana, kalau keadaan, masa itulah berlaku keadaan ekonomi yang sangat teruk, kos sara hidup meningkat. Jadi, diorang ni, ada mak ayah yang dah tak berupaya, yang sakit, maksudnya yang dah tak yang tak produktif. So, tekanan hidup yang melampau tu menyebabkan apa? Dia dukung mak ayah dia ni, dia bawa pergi ke tempat-tempat yang tertentu untuk ditinggalkan dan mati kat situ. Okay. Dekat Tono ni, ada satu jambatan yang ada simbol tu. Cuma bila saya buat carian, adakah betul berlaku peristiwa tu kat situ? Dia kata tak ada satu bukti bertulis yang mengatakan kat situ memang berlaku. Cuma dia kata perkara tu memang berlaku seluruh Jepun. Ada banyak tempat. Antaranya dekat Fuji. Dekat Fuji pun ada sebenarnya. Okay? Dan antara salah satunya dekat sini. Ada yang mengatakan ya berlaku. Ada yang mengatakan tak. Tapi bagi saya kalau tak berlaku, asal kau buat simbol tu kat situ. Jadi ada yang mengatakan bahawa simbol tu sekadar nak memperingatkan generasi zaman sekarang bahawa ini adalah budaya yang budaya dulu disebabkan keadaan hidup yang tekanan hidup semua. Jadi macam mana pun janganlah buat seperti itu. Jadi saya pergi masa tu maghrib bro. Maghrib. Saya dah bunyi kan orang Melayu kata maghrib jangan keluar rumah kan. Dah lah pergi tempat macam tu. Saya pun rakam video cakap ni kalau keluar juang kat dalam video aku ni tak apalah keluar lah. Memang aku nak pergi tempat ni. Memang aku nak pergi tempat ni. Sebab nak tengok sendiri kan. Ya. Lepas tu kat situ pun ada kincir air. Kincir air. Dan kat situ dia ada, masa saya lalu tu saya perasan tau dia ada macam tunjuk macam, saya rasa dekat Tono ni dia ada macam ada satu tokoh besar tau yang lahir dan mati kat situ. Sebab dia ada tulis tau macam rumah asal nama tokoh tu. Tapi saya lupa nama tokoh tu nama apa. So tak pastilah kalau pergi sana kita sempat ke tak, ataupun nanti saya tengoklah tokoh tu sebenarnya apa nama tokoh dia, apa dia punya jasa dia semua. Jadi Tono Village ni kita pergi, kita nak tengok suasana kampung dia. Okey, tu hari yang keempat. Okay, hari kelima Sendai Tour. Okey. Sendai Tour ni kita pergi kawasan bandar. Kita pergi dekat kawasan bandar. Okey, ada 3 tempat yang kita akan pergi. Okey, yang wajib pergi. Pergi musim mana pun dia wajib pergi. Tempat-tempat yang lain pula berbeza mengikut musim. Ada musim pergi, ada musim tak pergi. Pertama, tapak tragedi tsunami. Kita akan pergi ke satu sekolah. Sekolah tu dia ada macam pameran yang ringkas tentang apa yang berlaku tsunami tahun 2011. Okey, dan kita akan makan wagyu yakiniku hari ni. Wagyu halal lah. Yakiniku tu nama cara memasak dia. Dia adalah daging slice yang dah di-marinate dengan kicap dia, dan kita sampai dia kita just bakar je. Bakar dan makan. Tapi dia wagyu lah. Dia wagyu ni ada macam-macam. Ada wagyu jenis yang kalau dekat Hokkaido dia wagyu ramen. Ramen tu diletakkan wagyu. Macam ni wagyu yakiniku. Yakiniku ni adalah cara masakan dia. Dia macam ni. Maksud kita ambil sendiri daging tu, kita sendiri bakar, lalu kita makan. Okay. Lepas tu kita ada Mission Outlet untuk shopping. Okay. Dan kita ada petik buah. Macam saya cakap tadi, kita ada petik buah. Ada satu tempat tu petik buah dia available sepanjang tahun. Available sepanjang tahun. Okay. Cuma dia berbeza ikut musim. Kalau musim sejuk, strawberry. Bulan 9 dia ada anggur, lepas tu dia ada pear, dia ada apple, dia ada berries, macam-macam lah. Okay. Cumanya, okay, why saya kecualikan September dan November? Okay. Sebab September dan November ni, kita tak petik buah dekat sini. Kita akan petik buah kat Amori. Sebab Amori masa tu musim petik buah apple. Jadi semasa September hingga November, kita tak pergi dekat fruit picking yang dekat Amori ni. Dekat Sendai. Kita akan petik buah dekat Amori. Lepas tu Matsushima Cruise. Kita takkan pergi, kalau musim sejuk kita tak pergi. Sebab musim sejuk kita akan pergi ke Zoo Monster. Snow. Okay. Jadi Matsushima ni, dia cruise. Dah pernah pergi Halong Bay tak? Saya dah pernah pergi Halong Bay. Dah pernah pergi Halong Bay. Naik cruise kan. Nampak pulau-pulau kan. Macam itulah lebih kurang.
Matsushima Bay ni, dia ada pulau kecil yang banyak. Jadi kita akan naik cruise kan, sekitar tu dia akan round, ronda dalam tempoh sejam macam itulah. Okay. Okay, musim sejuk pula kita ada Zao Snow Monster. Ni yang awal-awal tadi, saya bagi gambar tadi, awal-awal tadi. Ni. Dia dekat kawasan gunung kat sana, dia akan turun salji yang lebat tau. Bila turun salji lebat, dekat gunung tu ada banyak pokok pine. Jadi bila salji turun, salji akan melekat dekat pokok-pokok ni. Dan disebabkan suasana sejuk, salji tu tak cair. Jadi hari-hari turun. Jadi dia makin tebal. Jadi lama-lama dia jadi macam apa? Macam monster. Monster. Jadi kita akan naik cable car, lalu kat situ, kita tengok dia punya suasana pemandangan tu. Okay? Okay. Dan Naruko Gosh ni adalah tempat yang best kalau kita nak tengok autumn. Antara tempat yang paling cantik tengok autumn kat sana. Okay. Kemudian hari yang ke-6. Hari ke-6 kita akan check out. Back kita akan post terus ke Tokyo. Post ke Tokyo, tapi kita akan naik ke atas pergi ke Amori. Amori ni adalah yang paling atas sekali. Tohoku tu negeri yang paling atas. Atas daripada dia laut, lepas tu Hokkaido. Okey. Jadi kat sini ada beberapa tarikan utama. Yang pertama Apple Farm. Yang macam saya tadi, Apple dia antara Apple yang 60% pengeluaran Apple Jepang adalah daripada Amori. Dan Amori punya Apple tu sendiri ada jenis-jenis dia antara yang terbaik di dunia. Okey. Jadi kita pergi, kalau musim dia 9 sampai 11, kita akan pergi, kita akan bagi ruang untuk petik. Cuma saya lupa nak beritahu tadi, petik buah walaupun di Sendai, walaupun dekat Amori, dia bukan style free flow. Bukan maksudnya kau boleh petik berapa je, kau boleh makan. Dia tak, berapa yang kita petik kita bayar. Itu beza dia. Itu beza dia. Kalau macam dekat Sendai tu, anggur tu, saya bayar 2,600 yen, dapat petik 2 gugus je. Tapi sedap lah anggur dia. Anggur dia memang sedap. Anggur dia memang sedap. Manis kan. Jadi, masa tu kan, kita orang dah tersalah faham, kita orang petik 4. Kena bayar lagi 2,600. So 2,600 kali 2. Tapi yang petik buah ni, kalau kat Sendai 2,600 tu dah include. Kalau dekat Amori pula, kita akan bagi cash 2,000 yen setiap seorang. So petiklah mengikut kadar sendiri punya nak makan. Kata saya kalau 2,000 tu dapatlah dalam 2 plastik. Dalam kalau sederhana saiz tu dapatlah dalam 8 biji macam itulah. Okey. Jadi kita akan petik. Jadi kalau rasa petik itu macam nak petik 1 lori, yang lebih tu bayar sendiri. Kita bagi 2,000 yen je. Lepas tu Hirosaki Castle. Hirosaki Castle ni dekat Jepun, dia ada 12 istana, yang mana istana tu adalah istana asli. Kalau istana Osaka tu, yang cantik tu, yang besar tu, itu istana buatan tu. Bukan buatan, dia buat balik. Dalam tu ada lift tu. Dalam Osaka Castle tu ada lift naik sampai atas. Jadi, dekat Jepun ni ada 12 istana asli. Yang paling besar kat Himeji. Tu akan pergi, Trans Japan ni kan? Akan pergi Himeji. Tinggal larat tak larat dia nak naik ke atas tu. Biasa kita tak sarankan naik ke atas lah. Sebab dia memang istana kayu sungguh. Himeji tu. Dan dia dah besar tu. Dia naik bukit dulu baru jumpa istana. Istana tu kena panjat lagi sampai atas. Okay. Jadi antara yang kami pernah bawa lain Matsumoto. Matsumoto punya castle pun asli juga. Okay. Dan Hirosaki ni adalah istana Jepun yang asli, yang paling kecil. Comel sungguh. Saya masa tu beria, parking dah lah jauh. Jalan-jalan sampai-sampai. Nak tengok ini je. Kecil je. Sejemput gitu je. Tak mana orang tak boleh masuk? Tak, maksud kan dia memang bukan istana untuk masuk. Kita tengok daripada tapi dia asli. Jadi sekarang ni saya berkira-kira nak pergi melawat ke tak. Jadi saya rasa yang ni kita kalau tengok kat dalam tu, kat dalam itinerary kita tak tulis pun nak pergi istana ni. Maksudnya apa? Masa tu nanti bincang lah. Kalau rasa nak, sebab apa? Satu lagi benda, istana Jepun semua style dia sama. Istana Jepun ni dia bukan terus istana tau. Dia ada tasik keliling dia ada taman dia. Jadi kereta tak boleh parking terus sampai kat sebelah istana. Tak boleh. Kereta makin jauh. Itu nak berjalan tu. Kita yang muda pun rasa, ya Allah lama. Jauhnya berjalan ni. Tambah pula kita orang hari tu salah parking kat tempat
memang itu jalan utama, tapi jalan nak pergi tu dia ada satu jambatan cantik tu. Jambatan tu tengah restoration. So dia bagi laluan alternatif, kena pusing jauh tu. Jadi ni tengoklah kalau rasa lagat. Bagi aku untuk bawa kan. Kau rasa tak ada. Ni kalau rasa lagat nak ni pergi. Saya rasa mungkin tak kot. Sebab jauh, memang jauh, serius. Kemudian satu lagi, Takayama Inari Shrine. Okay. Siapa pernah nampak ni, boleh pintu macam ni, Inari, Inari Gate dekat Kyoto. Ada tempat ni namanya ni Fushimi Inari. Fushimi Inari ni dia ada pintu ni tau, banyak-banyak tau. Pintu dia naik sampai ke atas bukit. Okay, yang ini pun sama juga, tapi bezanya adalah dia tak naik bukit, dia kawasan dia landai. Jadi kita akan pergi sini untuk nak bergambar je, bergambar je, jangan pergi masuk pula, pergi buat solat duha pula kat dalam, Biasa kalau ada tempat gate macam ni, dia adalah tempat keagamaan dia orang. Jadi kita pergi untuk nak bergambar je, bukan untuk nak buat apa-apa. Okay, dan macam saya cakap ni, Sanai Maruyama ini kawasan arkeologi dia. Maksudnya dia ada juga tempat arkeologi. Yang mana tempat arkeologi ni, Sanai Maruyama ni dia ada bekas-bekas arkeologi kaum Jomon. Masa cakap dia punya sejarah dia backdate sehingga 14,000 sebelum Masihi. Kita akan pergi tempat tu. Okay, dan dah habis ni kita akan bermalam di Amori. Kita akan bermalam di Amori sebab besoknya lama saya lupa nak tukar gambar ni. Ini gambar yang tadi. Ini gambar. Okay. Besoknya kita ada Akita Tour, tapi yang paling penting sebelum kita Akita Tour ni, kita akan bergerak daripada Amori ke Akita. Kita akan naik Gono Line Scenic Train. Sebab tu saya nak letak gambar kereta api tu dah terlupa. Itu ada kan? Kereta api tu, dia kereta api yang bergerak betul-betul pesisiran pantai barat barat daya. Barat laut Jepun. Jadi dia daripada Amori tu dia akan bergerak sampai ke Akita. Perjalanan lebih kurang dalam 3 jam setengah. Jadi duduk kat dalam kereta api tu tak payah buat apa, relax, santai, tengok pemandangan je. Jadi kalau nak bawa makanan ke apa ke, boleh bawa lah, bolehlah ngunyah-ngunyah ke benda ke. Dan dia ada serta-serta tempat dia akan berhenti lama sikit kalau nak keluar-keluar ke, nak dekat gambar ke macam tu. Sampai ke Akita, kita akan pergi ke Kakunodate. Kakunodate adalah kota samurai yang masih mengekalkan susun ato dan rumah kediaman samurai sejak zaman Edo. Lebih 300 tahun. Maksudnya rumah-rumah yang ada kat situ memang rumah zaman samurai dulu. Yang berusia 350 tahun. Kawasan ini dipenuhi Bukeyashiki, rumah tradisional samurai dengan pagar kayu hitam, taman hijau dan laluan sunyi yang memberi rasa seolah-olah melangkah masuk ke Jepun zaman lama. Kat sini nanti kami akan sponsor untuk pakai kimono. Pakai kimono, jalan dekat dalam kampung samurai. Terasa macam zaman samurai lama tu. Yang perempuan boleh pakai kimono, yang lelaki pakai samurai, pedang. Gambar kat dia punya rumah, memang rumah asli, memang rumah asal orang samurai zaman dulu. Habis kat Akita ni kita akan terus menuju ke Tokyo. Asalnya kalaulah kami ni nak berjimat, kalaulah kami ni nak untuk nak kurangkan harga, boleh je. Malam hari yang ke-7 ni balik ke Tokyo, malam tu terus naik flight balik. Tapi saya rasa jangan. Sebab Akita nak ke Tokyo ni perjalanan lebih kurang 3 jam ataupun 4 jam train. Dengan dah berjalan, lepas tu nak terus naik flight pula, nak hadap lagi 8 jam nak balik Malaysia. Jadi tak apalah, sampai Tokyo kita lepak dulu hotel sana. Jadi hari yang ke-9 ni kita bagi freezy. Sebab flight Asia malam. So kita sampai hari ke-7 malam tu, kita tidur dekat Tokyo dulu. Esoknya pukul 12 kita check out. Bagasi malam tadi kita dah terima dah yang kita post tu. Kita dah terima dah. Yang kita dah kemas semua bagasi tu, check out. Letak dekat lobi. Jadi nak tunggu flight malam tu, free time. Kita akan duduk dekat sekitar Asakusa. Nak pergi ke Asakusa pun boleh. Asakusa ni yang tempat yang tanggung besar tu. Kat situ ada tempat shopping. Situ memang tempat shopping. Lepas tu nak pergi Ueno pun boleh. Pun ada juga tempat shopping. Akihabara ni tempat bandar gadget.
Gadget-gadget yang pelik-pelik semua ada kat sana. Saya dengan isteri pernah pergi sana, masuk 2 jam kat dia punya mall tu, keluar tak beli apa. Sebab tak tahu nak beli apa. Sebab apa? Macam-macam benda pelik-pelik kat dalam tu. Dia ada jual tau, alat kupas bawang putih. Kita ni ambil bawang putih hempas pakai pisau je. Ada alat dia. Alat untuk nak sukat beras. Kita pakai tin susu je. Dia orang ada alat dia. Isi saya beli tu bawa balik Malaysia. Bila tekan pudaan, keluar. Jumlah yang keluar tu bersamaan satu cawan yang biasa kita sukat. Kan kalau kita beli pergi nasi kan dia dapat cawan putih kan. Ya. Orang Jepun ni sampai tahap benda sekecil macam tu pun dia fikir. Alat kan. Jadi kalau yang minat kereta apa, minat model-model ke, minat mainan ke kan. Kalau budak-budak muda ni kalau minat kereta-kereta zaman-zaman kecil dulu apa. Tamiya macam-macam version ada. Saya jenis suka model-model kapal terbang kan, kereta api pun ada juga. Saya duduk situ setengah jam, tengok je, tak beli apa. Sebab apa? Rasa nak beli semua. Tapi duit tak pun nak ada. Tengok je. Tengok je. Jadi dekat Akihabara tu ada mall tu. Betul-betul sebelah stesen train tu ada mall besar. Nama dia Yodoshi Akiba Mall. Masuk dalam tu. Boleh nak beli apa. Jadi petang tu balik semula ke hotel, airport transfer, terus ke airport. Lepas tu terus balik ke Malaysia. Dan hari ke-9 sampailah. Jadi total semua trip ni adalah 9 hari 7 malam. Kiranya 7 malam kita di Jepun. Okey, apa yang include? Apa yang include dalam trip ni? Kami punya trip Jepun, bukan trip Jepun, kami punya style, semua dalam trip kami all inclusive. Tak perlu tambah-tambah apa pun. Okey? Tak perlu tambah apa. Okay, lengkap lah ni. Ada airline tiket, ada daily tour. Daily tour by bullet train dan MPV. Okay. Saya ceritakan sikit dia punya teknikal. Disebabkan Tohoku ni besar, kita takkan nak pindah hotel setiap hari. Jadi cara dia adalah kita akan bermalam kat satu tempat. Base kita Fukushima. So bila kita ada tour kat Sendai, daripada Fukushima ke Sendai kita naik bullet train. Sampai kat Sendai kita akan tour kat Sendai tu by MPV. Macam tu. Okay, begitu juga kita apa? Ke Iwate. Iwate pun sama. Daripada Fukushima naik bullet train sampai ke Iwate. Lepas tu kita tour kat sekitar Iwate tu by MPV. Okay? Jadi memang hari-hari naik bullet train. Sampai muntah kat situ. Hari-hari naik bullet train. Jangan risau. Okay? Lepas tu hotel 3 bintang standard. Okay? Full work meal. Cuma ada beberapa hari kalau perasan kat dalam tu, ada hari yang kita tak, ada hari yang tak ada lunch, ada hari yang tak ada dinner. Okay? Hari-hari yang tak ada lunch dan yang tak ada dinner tu, kalau yang hari last kali tu memang hari freezy. Okay? Freezy memang kita bagi sarapan saja, lunch dengan dinner sendiri. Tapi hari-hari yang tak ada lunch ataupun dinner tu, itu adalah hari disebabkan tempat tu tak ada akses makanan halal. Jadi kita beritahu siap-siap, tak ada, jadi boleh standby bawa daripada Malaysia. Mungkin ada yang tanya, apa pasal tak sediakan RTE ke apa? Pengalaman kami setahun ni, kami sediakan, orang Malaysia ni tekak macam-macam. Kita pula kalau nak melayan setiap orang menu apa, dah macam restoran pula, awak nak menu apa, sudah susah lah kan. Sebab kita ada satu supplier, mana supplier kita dia akan tugas, dia akan post terus semua. Tapi kalau nak tanya seorang-seorang menu, macam dekat restoran payah. Ada kali tu kita bagi, dia tak makan pun, kata tak minat dah ni, you bagi apa benda ni, menu apa, saya tak suka lah. Dan ada orang pula memang tak suka RTE ni. Saya suka, saya masak sini, saya goreng, buat sambal goreng, saya makan. Satu lagi dekat Jepun, dekat dia punya convenience store, macam apa ni, 7-Eleven dia tu semua, dia ada jual nasi segera tau. Nasi segera. Nasi tu dah masak, tapi dia bekukan, dia keras. So kita beli, kita nak bayar tu kita cakap dia hot. Cakap hot dia faham tu. Dia akan panaskan. Macam nasi pulut kita. Macam nasi empit lah. Kalau bawa kuah kacang apa memang sedap. Saya masa mula-mula pergi dulu nak jimat, beli dia punya nasi tu, lepas tu dia ada jual ikan kukus kat tau. Ikan makerel kukus. Beli ikan makerel kukus, ikan makerel tu, kukus, nasi tu, lepas tu beli sayur, dia ada pack sayur yang dah siap potong tau, sayur kobis dan benda semua kan. Beli mayonis, heaven makan. Tu pun dah cukup kenyang lah tu. Sebab kita ni memang tekak nasi. Tapi saya dah selalu pergi, saya sekarang ni saya suka dia punya mie Jepun dia, mie soba. Dia mie yang pakai gandum, mie yang warna coklat ni. Lepas tu dia ada kuah kicap dia. Lepas tu dia ada wasabi sikit, dia ada letak daun bawang.
Gaul makan. Saya kau pergi Jepun dapat tu pun dah okey lah. Mesti kenyang lah. Saya tak tahu orang Malaysia yang jarang pergi kan. Makan mi memang tak kenyang lah. Kita mana boleh makan mi kan. Kena ada nasi kan. Jadi bawa sendiri. Jadi kalau nak bawa sendiri, bawa lauk pun tak apa. Nasi boleh beli nasi yang segera tu. Kalau biasalah makan nasi style yang Jepun ni, ada orang tak kisah. Ada orang tak nak. Dia nak nasi perui juga. Nak nasi basmati lah benda kan. Bawa lah sendiri kan. Belilah dekat mana-mana, ikut tekak masing-masing. Ya. Okay. Entrance fee. Semua entrance fee tempat-tempat lawatan yang kita sebut, kita bila sebut tu bermaksud dah include. Kecuali kita mention optional. Tapi rasa tak ada dah tu. Semua kat dalam tu, semua kita include. Okay. Tour guide. Okay, tour guide kami. Tour guide yang berpengalaman. Memang dah banyak kali dah bawa trip ke Jepun. Kami latih guide kami dekat sana. Kami ada kelas teori dan kami juga ada kelas praktikal. Kelas praktikal tu, kami mulakan kat satu stesen, kami bagi sambung surat, masing-masing ambil sambung surat masing-masing. Dan sambung surat tu, ada destinasi yang dia kena pergi. Dan destinasi tu secara rawak tau. Dia bukan tersusun. Jadi dia kena pergi kat set destinasi tu, selfie, malam balik-balik ke hotel. Sesat ke kau tak tu berjalan tu, kau punya pasal. Jadi malam, kau kena ada balik ke hotel. Tapi yang sebenarnya, sesat-sesat tu dah bagus. Supaya dia belajar. Sebab Jepun ni, sistem train dia, ada kali kita dah rasa kita dah betul dah. Stesen betul, kereta api betul, tetap salah. Saya pernah bawa satu grup, malam tu dia nak berjalan. Dah habis tu, malam tu dia rasa nak naik bullet train. Bagi rasa naik bullet train, pergi ke Kobe kan. Sampai kat Kobe, nak balik, saya dah ni, okey, kita kena naik train last ni. Sebab kalau lepas train ni, train dah habis. Tak sempat sampai hotel lah. Jadi, saya pun sama, okey. Confirm station dah betul, line train dah betul. Train sampai kita naik. Naik. Apa saya rasa lain ni? Saya tengok rupanya tetap salah. Rupanya train tu, nama train dah betul. Tapi train kat Jepun ni dia ada 3. Dia ada local, dia ada rapid, dan dia ada super rapid. Local ni, kalaulah satu line tu ada 20 station, dia akan berhenti setiap satu. Kalau rapid, daripada 20 line tu, daripada 20 station, dia akan berhenti dalam 7 macam itulah, separuh. Yang super rapid ni, daripada 20 line, dia berhenti 3 atau 4 stesen je. Saya sepatutnya naik yang super rapid. Saya naik yang local. Sampai dekat Osaka Station, train dah habis. Kenalah naik teksi. Satu teksi sampai RM10,000 yen, RM300. Nak macam mana? Kalau tak, takkan nak tidur kat stesen. Rasa dah betul dah. Dah betul, line semua dah betul. Salah jenis train. Jadi cuma itu dulu kami bawa trip by train, naik train. Sekarang tak. Sekarang kami punya trip majority semua dah by MPV. Melainkan orang request, kata, saya nak harga murah sikit. Boleh naik train tak? Boleh on. Biasa ni yang private trip lah. Private trip kalau satu family kan. Saya nak pergi Jepun tapi boleh tak harga murah sikit? Murah yang macam mana? Murah saya sikit. Okay, kalau boleh naik train. Kata boleh kot. Tapi orang Malaysia ni, dekat Malaysia dia kata boleh. Sampai sana. Penat lah gitulah ni. Nak buat macam mana? Kau dapat apa yang kau bayar kan? Nak buat macam mana kan? Jadi ada tu semangat nak naik train. Masuk hari ketiga. Kalau nak upgrade kepada MPV berapa bayar? Kat sana baru nak upgrade susah. Tengok kalau ada kosong kan. Sebab kita nak tempat, nak sewa kita pun tengok juga. Kalau dah penuh nak buat macam mana kan? Okay. Ada kita travel insurance. Kita dah include dah sekali. Untuk tapi ni saya namakan travel insurance, kita faham lah, tapi pasti kita ambil yang syariah compliance lah. Kita biasa ambil tak formation. Baik. Okey, grand opening promo. Okey. Kita sebenarnya tengah jalankan grand opening promo ni sampai ujung bulan 11 ni untuk Tohoku. Okey, diskaun sehingga RM1,000. Okey, cuma dia ada 2 jenis promo. Satu promo untuk trip winter, satu lagi promo untuk trip selain winter. Okey. Untuk trip selain winter, maksudnya asal daftar saja trip Tohoku ni terus dapat RM500 diskaun. Tu dapat RM500 diskaun. Tapi kalaulah daftar Tohoku musim sejuk, winter ni kita ada buka 3 date. Okay, date yang pertama dah penuh, lagi 2 date lagi. Jadi kalau Tohoku musim sejuk, kita boleh bagi sehingga RM1,000, tetapi berbeza mengikut
terma payment. Disebabkan trip yang dah dekat, kan? Sekarang ni kalau bulan 1 tu, bulan 1 tu dah tinggal kurang 2 bulan dah. Jadi biasanya kami akan terus ambil full payment. Jadi siapa yang ambil trip winter dan dia buat full payment terus, dia akan dapat RM1,000 diskaun. Jadi kalau lah dia ambil trip winter tapi dia tak bayar full payment terus, dia bayar dulu deposit ke ataupun half payment ke, dia akan dapat RM500 diskaun. Okey. Jadi yang ada kat sini juga yang live, kita tengah live tu tengah live tu. Okey, jadi yang live pun dekat sana, kita ada promo ni, kita buka sampai hari Ahad ni, sampai hujung bulan 11 ni. Okey. Jadi kalau nak grab trip ni dan nak grab kita punya promo ni, opening sale ni, boleh maklumkan kepada staff-staff sale kita yang ada. Saya rasa setiap orang ni ada berhubungan staff sale yang tertentu, boleh hubungi terus dan juga boleh close kita punya trip insyaAllah. Okey, itu saja pembentangan daripada saya. Dan sekarang ni saya buka, kalau ada nak tanya apa-apa soalan berkaitan dengan trip Tohoku ataupun bukan trip Tohoku pun bolehlah, kalau nak tanya apa-apa dipersilakan. Saya nak tanya. Apa ni, kami dah booking dah bayar Trans Japan. Okey, baik. Ada tak tempat-tempat ni dalam Trans Japan? Okey. Trans Japan ni adalah trip yang paling widest yang kita buat lah untuk trip Japan. Okey. Tapi Tohoku ni kita akan pergi ke satu saja, Amori. Dan Amori tu puan pergi bulan berapa? Bulan 4 lah. Bulan April. Bulan April kita akan pergilah tempat yang kita tulis kat situ. Masa kita pergi bahagian Amori saja, kita tak pergi yang lain-lain. Kalau puan tanya why? Sebab Jepun ni kalau nak cover semua seluruh betul-betul seluruh Japan tak cukup. Sebab Trans Japan tu sendiri dah berapa hari? Dah 16 hari dah. Tu kena buat sesi 21 hari, tapi saya rasa mustahil lah kot orang kita sampai 21 hari. Okay. Jadi sebenarnya kami bersama-sama Tohoku ni, kami nak launch juga kami punya West Japan sampai ke Kyushu. Cuma kami hold sebab Kyushu baru-baru ni dia punya gunung berapi dia meletup. Jadi ada seorang kita punya guide yang paling lama bawa trip Jepun, kata hold dululah kan, sebab selalu gempa kan. Apa nama tu, actually kalau gempa saja saya rasa okey lagi, tapi bila ada letusan gunung berapi tu yang payah sikit. Dia gempa ni kan, kalau kita rasa gempa sikit-sikit macam tu kan, oi biar aku pergi Jepun tu rasa gempa kan. Selagi tak gempa kuat kan. Masa yang 2011 tu, masa yang Fukushima, isteri saya punya tempat belajar dengan Fukushima punya pusat gempa tu kurang 100 km tau. Maksudnya dekat lah. Dia kata masa berlaku memang dia ada dekat dia punya rumah. Dan kebetulan masa tu mak dia pun datang ke sana melawat dia. Masa tu dia baru pindah ke tempat, sebab dia Jepun ni dia isteri saya ni dia ada dapat dia belajar dulu 3 tahun dekat college, lepas tu 2 tahun dekat universiti. So masa tu dia tengah pindah daripada college ke universiti. Jadi baru sampai kat rumah tu tengah-tengah kemas, mak dia berada semua, tiba-tiba gempa. Dan dia kata masa dia keluar daripada rumah dia tengok, dia kata tiang elektrik memang bergoyang macam ni. Mereka memang kuat sungguh. Kan masa tu kan berapa? 8.9 ke berapa? Memang kuat sungguh kan, sampai yang berlaku tsunami kan. Saya mati-mati fikir kan, macam yang ni tadi, peta ni tadi. Saya mula fikirkan dia punya gempa tu kat area sini tau. Saya masa tu peta Jepun ni masih tak kuasai lagi kan. Saya nak fikir kat Al-Balata ni, rupanya kat sini. Isteri saya kat sini aja. Dia memang dekat sungguh. Patutlah dia nampak macam itu. Kan dikatakan kat tepi ni ada satu loji nuklear, sampai dia punya reaktor dia retak, air laut masuk. Okay, ada lagi? Ada apa lagi nak tanya? Apa dulu? Tanya. Oh ya ke? Yalah, orang balik kerja kan, betul. Kita pun memang sampai pukul 4.30 je. Tapi kalau sini ke Bangi lalu SKV lah. Betul. Kalau balik ke Bangi lalu SKV je kan tak? Oh sebab nak terus ke Pondok. Oh tu Pondok lalu dalam lah belakang ni lah. Okay, baik. Okay. Ada yang tanya,
Kalau sempat boleh bandingkan trip Xinjiang South, North dengan Xinjiang. Oh. Nanti kita buat silsilah kita yang lain. Boleh. Panjang nak cerita tu. Itu kalau cerita tu tambah setengah jam gitu. Okay, baik. Okay, baik. Itu saja. Terima kasih banyak atas luangkan masa pada petang ni. Saya cakap terima kasih. Dan macam saya cakap, kalau berminat dengan trip ni, boleh maklumkan kepada staf sale masing-masing yang mana tuan-puan semua berurusan. Terima kasih sekali. Dan kita ada sikit dekat belakang tu jamuan ringan sahaja. Dipersilakan. Terima kasih sekali lagi. Dan insyaAllah kalau ada lagi sesi-sesi live yang akan datang, kita akan maklumkan. Kalau boleh hadir, kita sangat mengalu-alukan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada masa kita nak bincang transfer. Boleh?